Teman ayah main bola dekat Melaka. Terus kita check in ke Everyton Resort. Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Masa ni kami baru je sampai dekat Everyton Resort ni. Dalam pukul 6 baru nak check in. Macam biasalah, tunggu ayah habis bola kan. Lambat sikit check in time ni. Lepas je urusan check in resort tu, mama sajalah bawa abang tengok air kolam kat sini. Time ni macam biasalah, abang terlebih excited bila nampak kolam mandi ni. Lagi-lagi ada permainan ni. Disebabkan kami check in lambat, tak bolehlah kami mandi sebab kolam tu berurusan sampai pukul 6 sahaja. Okey, time ni kami terus ke bilik. Biasalah masing-masing semua dah penat. Mama review sikit bilik ni. Overall mama berpuas hati lah. Check in dekat resort ni sangat berpuas hati. Semalam tak silap mama sekali dengan breakfast hanya 200 saja. Breakfast untuk 2 orang. Untuk mandi kolam tu pun untuk 2 orang. Bolehlah untuk kami 4 beranak saja. Video ni pada keesokan harinya kami on the way nak ke cafe resort untuk breakfast yang mama ambil sekali dengan package-nya. Macam-macam jenis juadah breakfast yang ada dekat sini. Ada mi sup, ada nasi lemak, ada roti canai, ada biji ray, macam-macam lagi. Waktu ni mama turun dalam pukul 9.30, makanan still lagi banyak. Jomlah, mama pun dah nak makan ni. Video mama ni pun macam panjang. So korang jangan lupa tunggu next video nanti. Bye bye.